Okey, di atas permintaan yang sangat mendesak oleh si Nicole ataupun si Gegel, so saya akan membuat demonstrasi bagaimana rumput ini, rumput yang saya bawa ni akan mengeluarkan buih seperti sabun. Girl mencabar, dia cakap cuba tunjukkan. Jadi mami disebabkan memang pantang dicabar, so mami akan menunjukkan macam mana demonstrasi rumput ni apabila digosok dengan air dia akan mengeluarkan buih seperti sabun. Rumput ni selalu digunakan semasa mami bermain masak-masak dulu zaman kanak-kanak. So selalu jumpa rumput di halaman rumah. Lepas tu gosok, letak air sedikit yang dia kira jadi macam sabun cuci lah semasa sesi masak-masak tu tadi, gitu. So sementara on the way nak balik ke kereta tu sempat juga bising-bising sebab aku pakis yang ada dekat tepi tu dia dah spray dengan racun, tak sempat nak ambil, tak sempat nak kutip. So sekarang kita tinggalkan apa yang patut dan kita bawa rumput ni. So kita pakai separuh je, tak separuh lah, kita pakai 1/3. Kita tengok dulu macam mana. Kita tunjukkan kepada si princess yang menidakkan. So kita cuci-cuci, kita letak air dan kita gosok. Dia macam ni kita gosok. Tada! Buih dia sudah mula mengeluarkan buih putih dia. Itulah yang kami guna sebagai alat mainan, bahan untuk bermain atau macam manalah terms dia lah. Sebab zaman dulu mana nak cari sabun kan, mana nak cari buih kan. Sekarang bolehlah beli buih tu kita tiup. Kenapa dulu tak terfikir juga nak buat buih daripada rumput ni, lepas tu tiup. Okey, selesai pertunjukannya. Tapi tapak tangan menjadi kuning lah guys selepas menggosok rumput tu. So kena cuci-cuci sikit. So itu saja untuk kali ni. Jadi kita dah buat macam-macam aktiviti juga sebab dah lama tak pergi kebun. Jadi nanti kita akan buat video lagi. So guys, jangan lupa like, comment dan subscribe. Love. Okay, tapi kita lupa review apa yang kita dapat hari ni, apa yang kita dah ambil hari ni, apa yang kita dah kutip hari ni. So kita review. Yang pertama, kita ada keladi liar, isi keladi liar guys, yummy. Dan yang kedua kita ada terong asam muda ataupun terong dayak muda. Dan apa ada lagi, kita tengok di dalam ni kita ada paku miding. Okey, paku miding yang banyak guys. Sedap guys, masih fresh. Lepas tu kita ada paku iban ataupun paku dayak iban, paku aman. Remun cakap paku aman. Dan kita ada ulaman ni saya tak tahu adakah dia ulaman ke bukan, saya tak pasti. Saya bawa balik je. Kemudian yang paling banyak kita ada kangkung liar. Okay guys, itu sahaja guys. Itu saja untuk hari ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Dara Mimi Unggi. Bye.